Okay guys, ramai orang cakap makan nasi putih waktu sahur ni tak bagus, lagi-lagi kalau kita ada kencing manis. Ini adalah disebabkan karbohidrat dalam nasi ni boleh menyebabkan sugar spike yang tinggi, iaitu gula naik dengan mendadak dan boleh menyebabkan kita lapar balik. Bukan itu saja, nasi putih mempunyai glycemic index yang agak tinggi sekitar 90. GI yang tinggi boleh menyebabkan kita mudah rasa untuk craving dan boleh menyebabkan kita makan berlebihan ketika berbuka nanti. Tapi guys, ada satu tips yang mudah untuk kita turunkan GI nasi putih kita tanpa kita tukar ke brown rice. Kajian oleh Hafiz menunjukkan bahawa dengan menambah 1 sudu minyak kelapa sawit merah atau red palm oil ketika masak nasi, GI nasi boleh turun daripada 90 kepada 65. Ini adalah disebabkan minyak kelapa sawit merah melambatkan pencernaan karbohidrat dalam badan dan membantu menstabilkan gula. GI yang rendah juga akan bantu kita kenyang lebih lama dan mengelakkan kita makan berlebihan ketika berbuka nanti. Minyak kelapa sawit merah sendiri sangat kaya dengan coenzim Q10, vitamin A dan E yang sangat bagus untuk tenaga dan kesihatan sel badan kita. Kajian yang sama menunjukkan walaupun nutrien-nutrien ini terdedah kepada haba ketika memasak, majoriti khasiat dan nutrien dalam minyak kelapa sawit merah ni tetap terpelihara dan masih boleh diserap oleh badan dengan baik. Jadi guys, kalau anda masih nak makan nasi putih tetapi dengan cara yang lebih sihat, anda boleh cuba nasi putih ditambah dengan red palm oil atau minyak kelapa sawit merah daripada Hafiz. Dia senang, sedap dan baik untuk kesihatan.